Okey bang, motor dekat depan abang ni, motor apa dia bang? Ini Ducati 907 IE. Kadang-kadang orang panggil Passo lah. Tahun 1991. Kenapa abang minat untuk pakai motor ni? Saya memang daripada dulu minat Ducati, especially tahun 90-an punya. Dan saya ada beberapa yang saya simpan. Dan ini saya baru siap restore lah. Saya minat kerana saya rasa motor-motor lama ni patut diberikan kehidupan kedua dan maintain atas jalan lah. So orang lain boleh tengok lah kan sejarah pemotoran Malaysia. Sebenarnya untuk Ducati lama ni, ini salah satu lah daripada koleksi motor lama saya lah kan. Dan bapak saya pun share minat yang sama. So hari ni dia ride dengan saya juga. Tu motor dia. Sejarah macam mana abang dapatkan motor ni? Oh, itu panjang sikit cerita lah. Tapi dipendekkan cerita, motor ni dijumpai dalam workshop. Dah lama, dah tuan dia pun tak boleh nak dihubungi. Tak ada siapa tahu tuan dia. Jadi satu hari tu saya dapat deal lah untuk dapatkan motor ni. Tapi dengan syarat saya kena carikan owner dia. Nak dipendekkan cerita, jumpa owner, dapat motor ni dan saya buat balik lah. Dan tempoh buat balik tu makan masa 5 tahun lah. Actually baru tahun lepas siap. 5 tahun Ya. Dan untuk pengetahuan yang saya cerita berkenaan dengan restoration motor ni yang ambil masa 5 tahun tu, pakcik saya yang buat. So ini minat family lah kan. So abang dah pakai motor ni berapa lama dah? Oh, officially pakai yang on the road ni setahun lah. Okey. So in total tahun lepas siap lah. So dekat motor ni, apa parts yang paling susah sekali nak cari? Motor ni memang mana-mana part pun susah. Tapi untuk information, Ducati lama ni kalau dia punya parts engine tu masih boleh dapat. Tak ada masalah. Dia masalah dia bila part-part yang lain macam radiator kan. Botol air memang tak boleh dapat langsung. Kan? Dan dia ada masalah bocor pasal dia pressurized system kan. Botol tu kan. Lepas tu apa lagi? Dia punya meter kan, semua tu kita pakai tu kena cermat lah kan. Jangan bagi rosak. So, selamat lah kita. Okey. So bang, nak maintain motor ni susah ke senang? First kali kena ada minat lah kan. Kalau tak minat memang susah lah. Memang motor lama ni tersadai sama ada kurang pengetahuan untuk maintain motor tu ataupun memang tak minat kan. Jadi saya rasa kalau nak cakap susah senang tu, satu memang kena minat. Second, sebab minat tu banyak benda kita kena belajar sendirilah. Kan? Kita tak boleh nak mengharapkan orang contohnya mekanik untuk always attend kita punya motor lah. Kita kena attend sendiri banyakkan masa. Kan? Motor ni is the first sport tourer yang Ducati buat. Tak berapa berjaya. Tak berapa banyak yang terjual. Dan disebabkan itu sekarang memang jarang nampak lah motor ni. Kan? Tapi nak cakap untuk jalan jauh sangat selesa. Andai kata kalau ada orang nak beli motor ni, berapa harga abang berani buka? Ini buka kat video kan. Buka kat video. Tak tahu lah, market dia maybe Ducati lama ni antara 35 ke 40. 35 tengok ke pada 40? Condition lah. Okey. Belum plan nak jual lagi lah. Belum plan lagi lah. Okey, so apa lagi next project abang untuk motor ni? Untuk motor ni, untuk saya suka simpan motor as standard yang keluar daripada kilang. Jadi every time kalau kita nak tengok, kalau orang lain tengok, dia tahu motor ni memang standard daripada kilang, daripada baru dulu macam ni. Jadi untuk menjawab soalan, saya tak ada plan nak buat apa-apa lah. Saya nak enjoy pakai dan maintain je. Okey bang Alas, kalau saya nak dengar bunyi dia boleh bang? Boleh.
Okey, elok-elok.